Assalamualaikum guys. Bulan-bulan puasa ni kan, kalau hari cuti selalu korang layan YouTube apa? Macam aku kan, sekarang ni aku suka tengok YouTube ni Aizat Osman TV. Dah tak ada TV dulu ada TV Aizat Osman. Ya. Aizat Osman. Aku suka dia punya apa ni, vibe. Dia ada ni tau, rupanya dia ada kedai dekat Terengganu tau. So mungkin satu hari nanti bila aku balik ke Kelantan ke apa nanti kan, kita nak try singgah kedai dia. Kita nak tengok apa yang best kat kedai dia apa. So korang boleh check out dia punya YouTube Aizat Osman. Lepas tu lagi satu kan, aku suka layan kalau subuh-subuh, aku suka tengok YouTube ni Akil Zulkifli. Aku tahu budak-budak ramai yang suka kan YouTube Akil Zulkifli kan. YouTube, kawan YouTube aku Kehadapan Hanif. Lepas tu apa lagi, Fikri Ikmal, Afil. Tapi Afil bulan puasa ni dia tak buat sangat YouTube macam aku juga. Jarang-jarang. So macam korang suka tengok YouTube apa? Oh ya, jap. Aku dah beli benda ni tau, reflector. So korang tengok bawah ni gelap kan. So bila aku buat macam ni, bawah muka aku akan jadi cerah. Nampak tak? Function tak? Alamak, aku tak pakai. Nampak dia gelap kan? So aku pakai benda ni, so bawah muka aku akan jadi cerah. Cantik tak? Ni guys, siapa yang dapatkan ni, boleh tekan link kat bawah. So ok lah guys, video pendek je. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.